Salam sejahtera. Perikatan Nasional kalah teruk PRN Johor. Ini 3 sebab utama yang Anda harus tahu. Ini sebab utama kenapa Perikatan Nasional dijangka akan kalah teruk dalam PRN Johor. Pertama, pengundi mahukan kestabilan politik. Ramai pengundi sudah letih dengan konflik dan perebutan kuasa politik yang berpanjangan. Ramai yang menjangkakan kalau Perikatan Nasional memerintah sekali lagi negara ini maupun negeri Johor, ketidakstabilan politik akan berulang lagi. Kerana sudah dapat dilihat, dalam Perikatan Nasional tidak pernah berlaku kestabilan. Sejak ia ditubuhkan, sejak ia mengkhianat, sejak ia disebut sebagai satu gabungan politik yang khianat, banyak kali gabungan itu tidak stabil langsung. Sejak dahulu sampai sekarang, bercakaran, cantas mencantas, potong memotong, pecat memecat, dan tikam menikam. Itulah yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Dalam pilihan raya negeri, faktor kestabilan sering menjadi pertimbangan utama. Jika pengundi merasakan sesebuah gabungan tidak mampu menawarkan kestabilan, mereka cenderung mengalihkan sokongan kepada pihak lain yang dilihat lebih meyakinkan. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kedua, kempen Perikatan Nasional gagal menarik pengundi atas pagar. Pilihan raya bukan hanya ditentukan oleh penyokong tegar. Kemenangan biasanya bergantung kepada pengundi atas pagar dan pengundi muda. Jika kempen terlalu tertumpu untuk menyerang lawan tanpa menawarkan pelan yang jelas untuk ekonomi, pekerjaan dan kos sara hidup, sokongan golongan ini boleh beralih kepada parti lain. Ini jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ramai orang yang membandingkan cara strategi kempen Perikatan Nasional berbanding Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sangat jelas Perikatan Nasional dalam kempennya tidak memberikan penawaran untuk menyelesaikan masalah isu rakyat, tetapi lebih kepada kempen yang menyerang lawan tanpa ada menawarkan pelan yang jelas untuk ekonomi, pekerjaan, dan kos sara hidup. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketiga, faktor perpecahan dalam isu kepimpinan. Sebarang persepsi mengenai perpecahan dalaman, pertikaian kepimpinan atau ketidaksepakatan dalam gabungan boleh memberi kesan besar kepada keyakinan pengundi. Apabila rakyat melihat pemimpin lebih sibuk dengan konflik politik berbanding menyelesaikan masalah rakyat, ia boleh menjejaskan prestasi parti pada hari pengundian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika benar Perikatan Nasional mengalami kekalahan besar dalam PRN Johor, ia menjadi isyarat bahawa pengundi mahu melihat politik yang lebih stabil, kepimpinan yang lebih kukuh dan penyelesaian yang lebih nyata terhadap masalah rakyat. Persoalannya, adakah Perikatan Nasional mampu bangkit semula selepas keputusan ini atau gelombang sokongan sudah beralih kepada pihak lain? Sudah terlambat Perikatan Nasional bertindak. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri.
Tetapi dengan adanya terapi imun transfer factor for life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesihatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda semua, untuk peluang kedua Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Perikatan Nasional Tidak Layak Bertanding PRN Johor. Ini antara kata-kata yang bermain sedang berlegar di dalam media sosial, yaitu kelayakan dan juga daya keterampilan, daya Perikatan Nasional untuk bertanding dalam PRN Johor. Hal ini karena ada yang memandang, pertama, krisis dalaman dan ketidakstabilan kepimpinan dalam Perikatan Nasional membuatkan Perikatan Nasional sudah tidak mampu lagi untuk bertanding dan tidak layak bertanding menentang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itu sebabnya ramai netizen kata Perikatan Nasional hanya layak bertanding di Kelantan, Terengganu, Perlis, dan Kedah. Di Johor, kata mereka, Perikatan Nasional tidak layak bertanding PRN Johor. Perikatan Nasional berdepan pelbagai isu dalaman yang mencetuskan persepsi bahawa gabungan itu masih bergelut untuk mencapai kesepakatan dalam banyak perkara penting. Pengundi biasanya mahu melihat sebuah gabungan yang stabil dan mempunyai hala tuju yang jelas sebelum diberi mandat mentadbir negeri. Ketik kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fokus politik mengatasi isu rakyat. Itulah yang sekarang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Belum cakap tentang isu rakyat, mereka sedang sibuk berebut siapa pengerusi Perikatan Nasional. Mereka masih juga sibuk siapa pemilik Perikatan Nasional. Mereka juga sibuk siapa ketua pembangkang Perikatan Nasional. Belum masuk lagi isu rakyat, mereka dah kalah. Antara kritikan yang sering dilemparkan kepada Perikatan Nasional ialah terlalu banyak memberi tumpuan kepada percaturan politik berbanding penyelesaian masalah rakyat seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, pelaburan dan pembangunan negeri. Perikatan Nasional bising. Perikatan Nasional selalu tak henti-henti memfitnah tentang kos sara hidup, peluang pekerjaan, pelaburan dan pembangunan negeri. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka tidak pernah pun mencadangkan, mereka tidak pernah pun ada solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah rakyat tersebut. Jika ditanya bagaimana cara untuk menyelesaikan kos sara hidup dan peluang pekerjaan, mereka jadi bingung kerana mereka hanya fokus pada politik mengatasi isu rakyat. Dalam PRN Johor, pengundi dijangka lebih menilai tawaran dasar dan prestasi berbanding retorik politik semata-mata. Ketiga, pengundi Johor mahukan pelan masa depan yang jelas. Johor merupakan negeri ekonomi penting yang memerlukan kepimpinan berwawasan dan kestabilan politik. Jika sesebuah gabungan gagal meyakinkan rakyat tentang pelan pembangunan pelaburan, pendidikan dan peluang pekerjaan untuk 5 tahun akan datang, maka pengundi mungkin memilih
alternatif yang dianggap lebih bersedia dan meyakinkan. Persoalan sebenar bukanlah sama ada PN layak atau tidak dari sudut undang-undang bertanding. Kerana mana-mana parti yang memenuhi syarat demokrasi berhak bertanding. Persoalannya ialah, sama ada Perikatan Nasional mampu meyakinkan rakyat Johor bahawa mereka mempunyai pasukan, dasar dan kepimpinan yang terbaik untuk memimpin negeri tersebut. Apa pandangan anda? Adakah Perikatan Nasional masih mempunyai peluang dalam PRN Johor atau rakyat akan memilih gabungan lain? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.